Sebenarnya saya nak tanya kepada Tuan lah, benarkah ancaman dadah hari ini lebih berbahaya? Jadi zaman sekarang ini dia totally different. Okey. Kalau kita tengok statistik yang kita ada pun, lebih 70% dadah yang digunakan adalah dadah jenis sintetik. Okey. Jadi berbezalah. Dulu dadah jenis opiat banyak disalahgunakan. Jadi kebanyakan mereka yang menagih opiat pun kita nampak dengan jelas fizikal dia tu memang menampakkan dia seorang penagih lah. Manakala dadah zaman sekarang ni dia berbezalah. Dia cara penggunaan dia lebih mudah. Yang mana kalau kita tengok sekarang ni dadah sintetik dia datang dalam bentuk-bentuk yang pelbagai. Bentuk-bentuk yang boleh mengelirukan ibu bapa, yang boleh mengelirukan orang awam macam kita lah. Tak dapat nak kesan lah maksud saya tak dapat nak kesan dari segi bahan itu senang disembunyikan. Satu, bahan senang disembunyikan, dia macam camouflage lah puan kan. Dia kadang-kadang berbentuk macam gula-gula, dimasukkan dalam cair vape dan sebagainya kan. Jadi itu hearsay yang kita dengar lah kan. Tapi itulah yang membahayanya. Dia berada di sekitar kita, around us, kan? Dan mudah untuk didapati. Ada juga dadah-dadah sekarang yang kita panggil sebagai new psychoactive substance ni. Okay. Ini lagi bahaya puan. Sebab dadah ini kita tak dapat lagi menentukan apakah kandungan dalam bahan-bahan tersebut. Kebanyakan dadah sintetik ini memberi kesan yang signifikan kepada kita punya central nervous system lah. Sistem saraf pusat kita kan. Dan kebanyakan dadah ini menyebabkan gangguan-gangguan tertentu dari segi dalam kesihatan mental kita. Kalau kita tengok dadah yang kita ambil yang disalahgunakan sekarang, dia mempunyai kebergantungan psikologi. Maksudnya kebergantungan psikologi ini lebih kepada kerinduan terhadap keseronokan mengambil dadah tersebutlah. Kebanyakan remaja kita yang mengambil dadah jenis ini, apabila ketiadaan bahan tersebut, dia boleh mengganggu mereka sehingga mereka ke tahap depression dan sebagainya lah. Ada depression menyebabkan mereka jadi ada isu bipolar, dan mereka jadi ada isu kesihatan mental lah.